Okey, bila sebut je nama Rockefeller, apa yang terlintas kat fikiran anda? Mesti ada dua gambaran yang sangat berbeza kan? Di satu pihak, kita ada seorang tycoon yang membina empayar minyak terbesar di dunia. Tapi di pihak lain pula, kita ada seorang dermawan yang telah mengubah wajah perubatan dan pemuliharaan moden. Jadi, yang mana satu ni kisah yang sebenar? Pada tahun 1904, seorang ahli falsafah, William James, menulis tentang John D. Rockefeller Sr. Dia menggambarkannya sebagai seseorang yang dituduh sebagai penjahat terhebat dalam perniagaan yang pernah dihasilkan oleh negara kita. Namun, pada luaran tidak menunjukkan apa-apa selain kebaikan dan sifat berhati-hati. Petikan ni kan memang betul-betul merangkumkan segala pencanggahan yang ada pada legasi Rockefeller. Jadi, inilah teka-tekinya. Adakah Rockefeller ni seorang baron perompak, seorang monopolis kejam yang hancurkan pesaing dia tanpa belas kasihan langsung, atau adakah dia seorang santo penaung, seorang dermawan yang banyak berjasa yang membiayai kemajuan dalam perubatan moden? Sebenarnya, cerita dia adalah kedua-duanya sekali. Untuk faham macam mana dua reputasi yang sangat berbeza ni boleh wujud serentak, kita kena patah balik ke permulaan. Babak pertama, membina empire. Inilah kisah bagaimana seorang lelaki berjaya menguasai satu industri sepenuhnya. Rockefeller ni bukan setakat bersaing biasa-biasa tau. Dia ada satu senjata rahsia yang dipanggil integrasi mendata. Apa benda tu? Senang cerita, ia satu strategi bisnes di mana sesebuah syarikat tu berkembang dengan cara membeli atau bergabung dengan pesaing-pesaing dia. Apa maknamat utama? Untuk hapuskan semua persaingan dan kuasai pasaran. Dan Rockefeller, dia memang pakar dalam bab ni. Cara dia main memang sangat berkesan walaupun kejam. Mula-mula, dia akan kenal pasti kilang penapisan minyak pesaing. Lepas tu, dia akan tawarkan harga yang jauh lebih rendah dan ugut pembekal mereka. Dan yang terakhir, dia akan paksa mereka jual syarikat kepada Standard Oil atau hadapilah kemuflisan. Kitaran ni memang sistematik dan boleh hancurkan sesiapa saja. Dan strategi ni berjaya ke tak? Oh, memang sangat berjaya. Sampai satu tahap, menjelang tahun 1879, syarikat dia, Standard Oil, dah kawal lebih 90% pasaran penapisan minyak kat Amerika Syarikat. 90%! Cuba bayangkan, itu bukan lagi bisnes yang berjaya, itu dah kira monopoli mutlak. Tapi, bila sesebuah empire tu jadi terlalu berkuasa, ia pasti akan dapat tentangan kan? Ini membawa kita ke babak kedua, pembalasan. Inilah masanya Empire Rockefeller sendiri mula menerima akibatnya. Titik pusingannya datang dalam bentuk satu kes Mahkamah Agung yang sangat bersejarah. Standard Oil Company of New Jersey lawan Amerika Syarikat. Kes inilah yang akan tentukan nasib Empire Rockefeller. Satu negara tengah perhatikan. Pada tahun 1911, Mahkamah Agung pun keluarkan keputusan bersejarah mereka. Mahkamah putuskan yang Standard Oil secara haram telah memonopoli industri petroleum Amerika, terlibat dalam konspirasi untuk sekat perdagangan dan merupakan satu monopoli yang tidak munasabah. Keputusan akhir sangat muktamad. Syarikat amanah tu mesti dipecahkan. Dan keputusan ni bukan saja tamatkan penguasaan Standard Oil, ia juga jadi asas kepada undang-undang anti amanah moden yang kita ada hari ini. Dan pemecahan tu memang dramatik. Syarikat gergasi Standard Oil tu dipecahkan kepada 43 syarikat yang lebih kecil dan bebas. Banyak daripada syarikat-syarikat ni masih wujud hari ni tau, dengan nama macam ExxonMobil dan Chevron. Inilah dia pengakhiran sebuah era. Tapi, kejatuhan Standard Oil tu bukanlah penamat cerita Rockefeller. Sebaliknya, ia adalah permulaan satu babak yang baru. Babak ketiga, penebusan. Ini pula kisah tentang seorang anak lelaki yang ambil tanggungjawab untuk membersihkan legasi keluarganya. Inilah dia, John D. Rockefeller Jr. Dia macam terperangkap di antara ayahnya, seorang tycoon yang dibenci ramai, dan satu legasi yang perlu dipulihkan. Junior bukan saja warisi kekayaan yang melimpah ruah, tapi juga segala kontroversi yang datang bersamanya. Dia betul-betul lelaki di tengah. Dan kompas moral dia sangat berbeza dengan ayahnya. Junior pernah cakap, ibu dan bapa saya hanya membangkitkan satu soalan, adakah ia betul, adakah ia satu kewajipan. Ini tunjukkan satu rasa tanggungjawab yang sangat mendalam yang akan jadi pendorong utama misinya.
ada satu peristiwa penting yang menguatkan lagi misinya. Pada tahun 1914, satu mogok di lombong milik Rockefeller di Ludlow, Colorado bertukar jadi ganas. Tragedi yang kemudiannya dikenali sebagai pembunuhan beramai-ramai Ludlow ni telah mengorbankan 2 wanita dan 10 orang kanak-kanak. Kemarahan orang ramai terus beralih kepada Junior. Terkejut dengan tragedi itu, Junior terus berdepan dengan krisis tersebut dan dari situlah ia menandakan satu hala tuju yang baru untuk keluarga Rockefeller. Selepas tragedi Ludlow, Junior menumpukan seluruh hidupnya untuk mengubah legasi keluarga. Ini membawa kita ke bahagian terakhir, sebuah legasi yang berubah daripada minyak mentah kepada perjuangan sosial. Dan senarai pencapaian dia memang luar biasa. Dia tubuhkan Rockefeller Institute for Medical Research, dia biayai pemuliharaan Colonial Williamsburg, dia bina Rockefeller Center di New York, malah dia dermakan tanah untuk bina Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini bukan setakat derma biasa, ini adalah satu usaha sistematik untuk menebus kembali nama Rockefeller. Jadi, berapa banyak yang dia sumbangkan? Sepanjang hayat dia, sumbangan amal Junior dianggarkan berjumlah $537 juta. Satu jumlah yang sangat besar, susah nak bayangkan, terutamanya pada zaman tu. Boleh dikatakan, dia betul-betul bagi balik kekayaan yang ayahnya dah bina. Ini membawa kita kembali kepada paradoks utama tadi. Penulis biografi Ron Chernow pernah menggambarkan Rockefeller sebagai campuran dosa dan kesucian yang sukar dipercayai. Dan ayat ni memang tepat sekali menggambarkan dua sisi shilling Rockefeller. Seorang pembina empayar yang kejam dan pada masa yang sama, seorang dermawan yang agung. Jadi, bila kita dah tengok kedua-dua belah cerita ni, kita tinggal dengan satu soalan besar yang buat kita berfikir. Boleh ke kekayaan yang datang dari cara yang kotor digunakan untuk membeli legasi yang bersih? Kisah Rockefeller ni tak bagi kita jawapan yang senang kan? Tapi ia betul-betul paksa kita untuk fikir balik tentang kuasa, tentang penebusan dan tentang apa sebenarnya erti kekayaan tu sendiri.